Baik, alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. So, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua, kepada pakar-pakar, kepada JKM Negeri Kelantan dan kepada semua yang terlibat dalam program ni. Actually it's a bar sebenarnya ni, sebab merangkumi wakil semua. Tapi apa yang saya ingin katakan, rangkuman yang kita belajar dalam bengkel ini, saya boleh katakan semuanya sangat-sangat terbaik. Isi yang padat. Bagi saya yang baru menceburi bidang kanak-kanak istimewa ni, baru saya tahu rupa-rupanya banyak perkara yang perlu kita improve dari segi perkembangan budak, dan dari segi orang kata kaedah untuk kita mengira perkembangan budak tu. So benda ni membantu saya, dan saya yakin taska-taska dan tempat-tempat lain pun sama macam apa yang saya katakan. Jika kita tidak dapat semua, kita mesti akan dapat sikit. Kalau tak dapat sikit, dapat sikit daripada sikit. Jadi bagi saya, apa yang saya boleh kata, USM dan pakar-pakar melakukan cara kira tadi yang tadi kita buat, semua tu bagi saya sangat-sangat terbaik. Sebab sebelum ni saya mencari modul untuk mengajar kanak-kanak ni, untuk kita nak tahu penilaian sangat susah, kerana modul tu kita perlu buat sendiri. Dan bila buat sendiri, kita kena ambil sana sini kan, dan minta tolong. Sekarang ni AI lah kan, minta tolong AI sediakan modul kan. Untuk kanak-kanak tu, hari ni saya dapat bukan sekadar modul, tapi pecahan umur. So dari 0 hingga 6 bulan, macam mana kita nak kira dari selanjutnya sampai umur 6 tahun, macam mana kita nak kira. So saya rasa semua setuju dengan saya tak? Kita dapat banyak benda dalam bengkel ni, setuju tak? So saya ucap tahniah dan 1000 kali tahniah kepada pihak USM dan pakar-pakar atas anjuran ni. Dan saya pun tak tahu nak cakap macam mana lagi. Betul-betul terima kasih. Dan kebetulan saya pun baru tengah buat laporan untuk budak-budak. Jadi bila saya tengok ni, saya rasa laporan tu saya boleh buat lain kot untuk pakaian ni. Ya, jadi sedikit penambahbaikan, semua boleh bagi tahu dalam komen dan sebagainya. Yang kita tadi scan QR code, InsyaAllah ini satu benda yang terbaik. Pakar, kepada pengusaha, kepada penyelia, kepada waris, kita bergabung demi anak-anak istimewa. Semoga amal jariah yang kita buat ni diterima oleh Allah SWT, insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih.